Apa tu? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Nek Kelate. Satu-satu harap I love you. Ingat ke senyumnya ate Melaka ke Hewan cerita me ada konan jenteku. Ni macam yang korang nampak, hadiah dekat belakang banyak sangat. So today kita nak unbox semua hadiah dari family and friends masa birthday diorang hari tu. Kita jump kepada hadiah yang paling awal. Hari ni Maya tak sihat. Dia sakit mata sebab masuk abuk. So kita orang bawa dia pergi klinik. Nampak tak mata dia? Nampak pula. Kita orang dapat daripada mama. So mama kata hadiah ni kita boleh guna nanti masa kita orang pergi travel. Stroller ni dia macam mudah sikit daripada yang kita orang ada tu. Kira macam praktikal lah sebab nak masuk dalam cabin punya kecil. Hello. So nice lah. Tu adik. Hello. So nice lah. Thank you mama sebab bagi. By the way ni ada 2 tau, bukan satu dulu. Thank you so much mama sebab dia sangat-sangat senang. So next kita dapat hadiah daripada Tiwani. Kerusi makan. Sebab hari tu dia tanya saya, korang dah ada belum kerusi makan ataupun kerusi untuk diorang makan? Belum. Dia kata jangan beli sebab aku nak belikan. thank you so much. Dia ada 2. So lepas ni diorang makan dah tak berterabur lah. Next kita dapat hadiah daripada Umi dengan Yaya. Korang kena tengok ni Mula-mula hari tu diorang dah dapat dah. Lepas tu diorang takut. Lepas sekarang kita orang pasang. Tengok Okay, satu. Kemana depan? Okay. Sampai sekarang diorang tak naik-naik lagi. Mula drift. Mula-mula drift okey lagi, tapi lepas dengar lagu boleh langsung dah. Okay. Hadiah Tia beli. Tia ni kembar kepada Naim. Tak nampak lah Maya. Mampu awak besar sangat. So diorang dah main. Basically diorang dah pergi rumah-rumah diorang. Dah main di kolam dah. Kolam pelampung. Kolam dan juga pelampung. Kolam dan juga pelampung. So thank you so much Tia dan Mama. Kita orang tak nak buka sebab dia besar sangat. Nanti kita orang lampirkan gambar. Macam tu dia punya kolam. Jadi kita orang ada masa terluang, kita orang pergi sepahkan rumah-rumah dia. Buka pelampung ni, mandi sama-sama dengan cousin dia Afan. Okay. Ni daripada Ayah Man. Ayah Man ni kawan Baik Naim. Dia bagi kolam juga. Dia bagi kolam juga. Tapi ada sekali satu set dengan bola. Pamper dia. Lepas tu ada bagi satu set dengan bola. So bola ni dia orang suka lah. Sebab dia colourful. Takut lagi. Ni hadiah ni tak tahu daripada siapa. Ada kad kat dalam. Oh ada kad. Okay, kita buka dulu. Dan ni kad dia. Surat misteri. Sebenarnya ni adalah hadiah daripada Aira di Lalamu sekali dengan tudung dia. So korang yang mana nak dapat tudung dapat dekat Aira Lux Global. Kita tengok sikit. Aunty Aira bagi apa? Sebenarnya Aira ni. So cute. Toys. Dan ni ucapan dia. Happy birthday twin Aunty Gon. Sorry Aunty tak dapat attend. Hari tu suruh Mami baca tau. Yelah, dia nak baca macam mana? Aunty membesar dan nasihat. Aunty sayang korang. Saya Mami tag je lagi dekat rumah Aunty. Okey Aunty Gon. Aunty saya alamat. So Aunty Gon Aunty Gon cute. Sempat lagi kawan tu. So jom kita unbox. Oh dia bagi buku. So buku ni macam buku study lah orang kata. Tengok. Comelnya. Sebenarnya kita dah ada satu. Satu tu dah rosak. So okey lah. Tepi mana tepi sikit. So okey lah. So ni buku ni sangat bagus ya. Nanti diorang boleh letak ABC dekat sini. Bermakna Aunty Gon dia nak anak-anak cerdik macam Daddy. Bijak macam Daddy. Macam dia lah sama Daddy pula. Macam ni. Nampak tak? Pasal ada. So haiwan dengan shape ni memang ada dalam ni tau. Nanti korang boleh ambil dalam ni. Lepas tu korang tampal je kat sini. Tapi sekarang ni kita dah bijak. Kita takkan buka dah tampal terus. Diorang cabut, diorang makan, diorang baling. Takut dengan kereta, trauma dengan kereta. Trauma dengan kereta. Allah boy.
Ni hadiah dia, kita tak tahu apa. Ambil air. Wah, Apa ni? cantiknya ni piano. Cantiknya. Thank you so much, Aira. This is very good lah untuk anak. Bagus untuk anak-anak. Dia Bermakna macam nanti anak tu akan pandai macam daddy dia lah. Nampak tak? Dia berminat. Ya, betul. Ya. Nampak tak? Okay, thank you so much, Aunty Aira. Maira Ilaya. Gosok lah. Okay. So, kita ambil yang ni. Oh, yang ni. Yang masa kita orang berdiri orang hari tu, Arisa ada ambil 2 orang neni. Neni untuk Maira dan untuk Maisha. Daripada 2 orang, babysitter. Dia bagi hadiah. Dah lah dia datang birthday kita, jaga anak kita, dia bagi hadiah pula anak kita. Wah. Ya. Itu baju. Comel. Thank you so much. Ibu. 3 helai. Kak, saya anak kita kembar 3 kak. Okey, bermakna ni kembar dan ni Sun. Sun, anak lelaki. Thank you so much, Neni. Hadiah Maisnan. Saya tak ingat lah ni hadiah siapa. Crayon Shinchan punya pillow. Okay. Neck pillow. Pillow neck. Ada Shinchan juga kat sini. Lepas tu ada teddy bear. So cute. Thank you so much. Mana teddy bear? Yang bagi ni. Tak tahu siapa bagi ni. Dia bag Bonia lah. Thank you so much pada yang kasih. Semoga murahkan rezeki selalu. Next kita ada Roman ni kotak ni. Mula macam main depan saja. Kita tak nampak dalam cerita ni. Belajar pakai sikit. Belajar pakai sikit boleh? So, dah tengah belajar. Tengok. So ni kotak. Kita Ada buka. 2 hadiah dia. Wow, comel ni. Apa ni? Hello, nak potong buah. Towel. Sama macam towel kita. Oi. Cantiknya. So anak saya ada towel baru. Ya, Zah. Siapa bagi ni? Kalau nak tahu ni adalah corak yang sama dengan towel anak saya sekarang. Thank you so much. So, sama-sama berguna ya. Oh, so nanti diorang boleh makan set cawan dan mangkuk. Disney. So ni dia punya baju. Kenapa tak tulis nama? Yeah. Thank you so much. Banyak gila dia bagi. Tak, sebab dia punya hadiah loaded gila. Ada box ni, I tak tahu antara box ni orang lain ataupun dia juga. Tak, maybe I masukkan kod. Sebab tadi dapat towel. Kita dapat satu cup set. So nanti diorang makan adalah pinggan dan cawan sendiri. Hadiah ni. Cakap, Cina cakap pasal siapa? Pa. Dia nampak mat lah. Mama, can you say mama? Okay, good. Hadiah daripada Mashulisha dan juga Abah Halam. Okay. Woi. Nanti dalam film malam. Dia beli hadiah yang memang untuk twins. Hadiah pun twins. So twin ni boleh talk tau. Dia takut juga ke? Tekan. Hawaii. Oh. British accent. Thank you so much Mashulisha dengan Abah Alam. Kita tengah minum susu. Nampak? Dia ada minum susu. Seorang tengah merengek. So kita ada hadiah yang seterusnya ni daripada So ni daripada Abang Najib dan juga Kak Aino. Thank you so much. Cuba buka kau ni. Tapi tulis by Montigo. Malam Montiko. Oh. Wow, ada lush body lah. Dia tengok. Seorang purple, seorang pink Nanti diorang dah, orang kata apa, ada bekal lah. Saya ada daun. Oh. Wow. Maira kalau purple. Biru lah saya. Purple lah. Nama Maisha Inara. Dia siap custom nama Wah. Maira Ilaya. Saya suka orang yang beli hadiah, dia tak beli sama colour. Ya. Dia macam nampak perbezaan sikit lain. Comment, thank you so much. So nanti kita boleh simpan hadiah ni supaya diorang boleh bawa bekal di sekolah. Ya, betul. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki selalu.
Yang ni pun kita tak tahu siapa. Buka dulu, tak Dah ada nampak rambut afro ni. Wow. Wow, ada buku lah. Boleh masak-masak. Ada busy book. Yang ni learning math animal. Kita punya tetamu yang bagi hadiah kebanyakan semuanya dia tak beritahu siapa yang Diorang bagi. nak diorang nak Kita berapa? berteka-teka. Tapi BBQ shop. Barang-barang untuk masak. Thank you so much. Oh, busy book. Macam aku je yang main. Kita ada Happy Kitchen. Masak-masak juga guys. So, I rasa ini kawan yang bagi. Oh ya ke? Thank you so much awak untuk memupuk minat anak saya lebih kepada memasak. Semoga lepas ni saya tak kena masak kat rumah. Diorang je masak untuk saya. Okay. Ni kita ada small paper bag. Tak ada juga nama pemberi. Ni, IKEA. Wah, apa Dia tu? macam mainan kecil-kecil. Mini. Wow. Oh, so cute. Dia macam kita punya hiasan untuk kedai. Comelnya. So kita orang lah yang akan main mainan orang dia. Diorang punya hadiah tu out of the box. Thank you so much. Sangatlah out of the box. Mana kita boleh letak atas meja baju dorang. Supaya cantik lah. Kata apa? Decoration. Diorang tengah choir. Okay. Next kita ada. Saya memang kena teka ke macam mana? From Baby Polo. Macam yang saya cakap, saya suka orang yang bagi hadiah. Walaupun kita twins, tapi jarang-jarang kita kena pakai warna yang berbeza. Pegang yang. Oh, baju. Baju warna biru satu, warna hijau satu. So cute. Thank you so much yang beri. Wow. Kotak night ni sebenarnya daripada Abang Opai dan juga Kak Ash. Oh, Dia bukan okay, satu dan juga Kak Ash. Allahu Akbar. Wah, ada baju. Wow. Leopard. Thank you so much sama Opai dan Kak Ash. Wow. Apa ni? Apa ni? Rasa motor Oh. lagi lah. Motor. Diorang punya kenderaan ni dah banyak colour pink ya. Oh. Ni motor Kecil-kecil dah ada motor dengan kereta Oh, motor. Skuter. Skuter Ya. Yeah. Thank you So nanti kita akan pasang lah. Jangan pasang nanti. Okay. Semua pink. Daripada Kak Ana, my friend. Dekat. Saya tahu sebab dia pegang beg ni. Happy birthday Twinnie. Semoga membesar menjadi anak yang solehah dan kuat seperti ibu kamu. From Auntie Fahana. Thank you so much. Oh, so cute. So cute. Warna pink. Dua. Ni bila boleh pakai ni. Besar lah. So kita boleh pakai lama lah ni. Kita boleh pergi ni. Pantai. Travel. Oh, travel. Oh, hadiah. So, saya tahu yang ni daripada Rina. Rina bawa hari tu. Walaupun dia tak ada kad, tapi saya tahu. Kau nak tidur? Jom kita buat unbox dulu untuk first. Wow. Sekejap, ni apa? Wow! Puzzle lah. Puzzle bus. Ya ke? Dia macam puzzle bus lah. Apa ni? Sorting and learn vehicle. Wah. Oh, dia beli dua Terima tau. kasih. Dia boleh kongsi sama-sama. Ya, ada cakap Barang ni selalunya Miss Lecce yang main. Miss Lecce yang main tapi diorang tak ada barang ni lah. Finally Aunty Rina dah beli. Thank you so much Rina. So Oh, ni dia masuk-masukkan adalah macam puzzle shapes. Bila tekan shape ni masuk dalam ni. So Tapi- bila diorang nak main, diorang akan masuk shape yang betul dalam lubang yang betul. Tapi Maira ni jenis baran sikit. Ya. Tak pandai masuk dia lempar. Dia melempar. Lepas tu kalau tak boleh nak tekan dia marah. Thank you so much Rina for the gift. So ni Next ni daripada kawan Naim. Ni anjing Wish. Kita buka. anak anjing comel. Kita buka. Wow, macam mana saya nak baca ni? Sini kuat tak? Okay dah lah. Marah. Okay. Doll untuk kita macam kita bawa dia dengan stroller. Lepas tu kita bagi dia susu, bagi dia makan. Tu dia bunyi tadi ada pesan dia. Aku so much bagi anak nak serang anjing. Tak ya. Itu
Tak. Kau nak cakap macam mana? Thank you so much. Bagi hadiah dah. Sudah lah, tak kira anjing. Kalau orang tu bagi babi kan, dia terima kasih sebab bagi anak-anak saya Tak beli babi. Awak tu nak cakap macam mana? Okey. Cakap bahasa Cina. Singkulah ke kitchen kepala macam anjing lah. Tak kelakar pun. Okey, kalau dia bagi baju. Okey, thank you bagi baju. Mestilah kita cakap bagi baju lah ni. Oh. Thank you bagi anak kita orang anjing. Thank you so much. Next. Apa tu? So next kita ada Dekat. Happy birthday Mara Masya daripada Daddy Riz, Mami Jo dan Rian. Riz. Orang ni, hadiah diorang memang lebih kepada pendidikan. Diorang nak anak-anak kita pandai macam air jugalah. Betul tak? I nak sekarang diorang bagi mega blocks. Ni ada string, lepas tu dia ada ABC sampai Z. So anak-anak boleh stacking block tu dekat tray. Thank you so much Mami Jo. Daddy Riz dengan Rian. Nanti kita ramai, okay? Okay, so next kita ada hadiah. Ni semua berat gila. Ni hadiah daripada Mami Bella, Ayla dan Eden. Nak tak tidur Jom. Kita buka apa yang Mami Bella bagi ni. Wow, benar-benar. Let's go. Berat gila. Wah, kolam lagi. Wah, kolam ni si ada apa tu? Mesti ada keluar air dekat kelapa. Bermakna Kita dapat 3 kolam, guys. rumah saya ada 3 kolam. Kolam dia ada water fountain, lepas tu ada pintu, lepas tu ada buaya. Dia keluar air ke sini. Wah, thank you so much Kakak. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Nanti kita nak main. Satu minggu. Bermakna I dah boleh sewa timpak rumah I ni. Betul. Kita ada 3 kolam. Betul. Next kita ada hadiah daripada Phoenix dan Elara. Ada kad. Happy birthday twins for Phoenix and Elara. Thank you so much. So cute. Kenapa orang bagi kad macam ni? Dia macam sweet ni. Uish, Wih. beli dia cashier. Dia macam Mami je suka ni. Dia cashier. Wow, smart. Super smart cash register. Ada cashier. Cik, saya nak beli burger satu boleh? Berapa? Okay, ni pun nanti nak kira juga. Sabar. Okay. Kira. Oh. Oh, dia bukan mic lah. Okay, kita buka cashier. Buka ke? Kunci. Ni dulu boleh? Kaunter 10. Sila ke tepi. Okay, kaunter 3 sila bayar. Saya nak dengar air. Wow, tengok ni. Oh my god. Happy first birthday to the sweetest duo, Myra and Maisha from Atam family. Thank you so much, Atam's family. Oh! I tahu apa. Comelnya. Tengok tu apa? Comelnya. Duduk. Oh my god, so cute. Oh my god. Boleh kau tak dulu? Aisyah ada sini. Ini merah lah. Benar ada sini. Wow. Dia tak dulu. Hari enjoy je. So daripada sini dia orang dah boleh tengok TV daripada jauh. Kakak ke sini. Adik suka ke situ. Adik suka ke sini. Yeah, adik suka. Thank you so much yang bagi adik kursi. Thank you so much bagi adik kursi kan. Suka pula. Adik suka ke? Comel je. Adik suka ke? Adik suka ke sini ke? Macam mana adik suka dia? Adik suka ke sini ke? Ni kaki yang goyang ni. Suka ke? Tak? Adik suka.
Hey mama, mama. Comelnya adik. Adik suka di sini. Kenderaan haiwan. Bye bye. So itu adalah konten yang berkali ini. Kalau jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video dari channel Kupas Cantik. Lagi guys, bye.